Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Padan Terap. Saya jemput Yang Berhormat Tenggara. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Dipertua bagi ruang pada Tenggara bahas laporan Ketua Audit Negara Seri 1 2026 ini. Tuan Yang Dipertua, laporan telah didedahkan 273 isu baharu berkaitan tadbir urus dan pengurusan kewangan di peringkat persekutuan negeri dan melibatkan agensi kerajaan, kementerian, jabatan, syarikat milik kerajaan. Laporan ini bukan hanya nak melaporkan kelemahan, tapi juga adalah sebagai satu semak dan imbang sangat penting bagi memperkukuh agenda reformasi tata kelola kerajaan. Daripada 143 penyata kewangan agensi persekutuan yang diaudit, 128 menerima pendapat tanpa teguran, unmodified opinion, 15 menerima pendapat diubah sesuai, modified opinion, dan ini menjadi bukti majoriti agensi berada pada landasan baik. Kelemahan ketara tetap juga perlu diperbaiki. Jadi Tenggara ucap tahniah, usaha Jabatan Audit Negara berjaya luaskan skop audit, laksana sistem e-self audit yang merangkumi 1,856 entiti termasuk syarikat yang menerima kepentingan awam, yang merupakan langkah penting dalam meningkatkan ketulusan dan tadbir urus keuangan kerajaan. Tuan Yang Dipertua, Dapatan Audit tidak harus dipandang ringan. Hasil audit telah membantu kerajaan memulihkan dan mengutip kembali sejumlah 316.68 juta ringgit melalui tuntutan penalti, sewa tertunggak serta kutipan hasil lain. Ini membuktikan bahawa audit bukan sekadar proses semakan tetapi mampu menghasilkan hasil nyata bagi mengurangkan ketirisan dana awam. Jumlah ini bukan kecil, ini adalah wang rakyat untuk pembangunan dan kebajikan. Persoalannya, mengapakah hasil ini tidak dipungut lebih awal? Adakah kelemahan sistem, kecuaian pentadbiran atau kurangnya tindakan penguatkuasaan? Dalam keadaan fiskal negara yang mencabar, setiap ringgit amat bermakna. Kegagalan pengutipan hasil menjejaskan aliran tunai kerajaan. Tenggara mendesak kerajaan tetapkan garis masa jelas pemulihan penuh dan bagi memperkukuhkan sistem pemantauan tunggakan, dan wang rakyat mesti diurus dengan amanah, tegas dan telus. Tuan Yang Dipertua, Tenggara juga ingin menyentuh isu projek berimpak tinggi lewat siap dan mengakibatkan kos meningkat. Kita bercakap tentang projek bernilai ratusan juta dan ada yang mencecah berbilion ringgit. Hospital, sekolah, highway, jalan raya, infrastruktur bekalan air dan sebagainya. Ini bukan, Pontian, terima kasih. Ini bukan projek kecil tetapi penentu kualiti hidup rakyat dan daya saing negara. Namun apabila projek lewat, kos meningkat. Kena ada peruntukan tambahan, dana daripada wang rakyat, kena buat NOC dan sebagainya. Persoalan jelas, mengapa perancangan awal tidak mengambil kira risiko kenaikan harga dan kelewatan? Mengapa kontraktor yang gagal menepati jadual masih diberikan lanjutan tanpa tindakan tegas, dan di mana pemantauan rapi bagi projek berimpak tinggi ini? Dan Tenggara ingin menambah sedikit, Tuan Yang Dipertua, sebenarnya dalam amalan berkerajaan, projek-projek kerajaan ini cenderung untuk dipotong peruntukannya. Kadang-kadang menggunakan satu angkubah yang telah lama, dah 10-20 tahun pun dia punya penilaian. Jadi saya kira kerajaan sebenarnya untuk mengelakkan daripada berlakunya laporan berkaitan dengan ketidakberkesanan pengurusan projek ini, sepatutnya kena menilai pada keperluan dan penilaian harga baharu satu-satu projek itu. Kadang-kadang kita cenderung nak memperjimatkan, tapi at the end of the day sebenarnya kita kena buat juga NOC dan akhirnya melengahkan projek siap dan kos juga tetap bertambah dan keperluan rakyat tetap juga hendak dipenuhi. Seterusnya adalah kelemahan projek bukan sekadar isu teknikal, ia isu tadbir urus, isu disiplin kewangan, isu integriti pelaksanaan, dan tidak boleh membiasakan budaya lanjutan masa dan kos tambah yang saya sebut tadi. Dan jangan jadikan norma ini dalam projek kerajaan, kena ada sikit perubahan. Dan Tenggara cadangkan setiap projek berimpak tinggi dipantau secara langsung di peringkat kementerian dengan laporan kemajuan dibentangkan secara berkala. Penalti kelewatan mestilah dikuatkuasakan tanpa kompromi. Kontraktor gagal mesti dinilai semula kelayakan mereka, dan rakyat menilai kerajaan bukan pada pengumuman projek tetapi pada kemampuan menyiapkan projek tepat pada masanya dan mengikut kos yang telah ditentukan. Dan kalau boleh saya sentuh, 14 Februari lalu saya ke Parlimen Datuk Henry Sumagung, kebetulan tengok perkebun kecil getah dekat sana. Ada satu projek sakit, Sekolah Kebangsaan Long Sukang, Lawas, Sarawak. Dulu masa saya di unit perancangan ekonomi, sekarang Kementerian Ekonomi, saya menguruskan NOC Sekolah Kebangsaan ini. Jadi bila saya ke sana, saya ingat projek itu dah siap. Rupanya masih terbengkalai
dan menyakitkan mata. Malah sekolah kebangsaan yang sekarang ni sepatutnya beroperasi, ditarik dia punya kelayakan. Jadi budak-budak ni kena bersekolah dekat satu sekolah yang temporary. Lebih kurang macam, sorry tu silap, sebut macam kandang kambing juga sekolah tu. Jadi ini salah satu projek. Bila projek tu gagal nak di NOC dan melibatkan pengurusan yang tidak baik, sehingga berbelas-belas tahun pun sekolah kebangsaan Long Sukan ni tetap tidak terjadi. Dan contoh lain sikit Tuan Yang di-Pertua. Sila Gulo. Baik, saya sebut kesekian kalinya projek Mawib di residensi Hektar Gombak ni. Ini pun kerajaan kena tengok jugalah. Ini ada laporan Ketua Audit, tengok projek-projek yang sebegini yang memberikan impak yang tidak baik kepada rakyat. Yang meninggal pun dah ada tapi rumah tak dapat-dapat. Dan akhirnya di Tenggara sendiri, saya sebut sekali lagi, Jambatan Pasir Asam di kampung orang asli Pasir Intan yang peruntukannya diberikan oleh KKDW, 500,000 tak cukup, dimohon NOC, dapat 850,000 tetapi masih gagal lagi disiapkan. Dana disalurkan kepada Kejora, dilaksanakan oleh JPS tapi belum siap. Mungkin yang ini pun juga kerajaan kena tengok-tengokkan. Itu saja daripada Tenggara. Tuan Yang di-Pertua, sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tenggara. Saya jemput Yang Berhormat Pasir Salak.